Assalamualaikum guys. Okey guys, korang pernah dengar tak tentang krisis diplomatik Malaysia dengan Korea Utara? Tapi korang biasalah, di dalam hubungan sesuatu hubungan di antara kira dua kawasan, dua tempat yang berbeza ni, ia akan berlaku perpecahan. Dengan jiran sebelah pun ada kadang-kadang ada polemik, ada kadang ketegangan di antara jiran pun kadang-kadang perselisihan dan tidak fahaman kenapa masing-masing nak berkeras dan sebagainya. Jadi krisis diplomatik ini berlaku ketika abang kepada Kim Jong Un, abang kepada Kim Jong Un iaitu presiden, iaitu ketua presiden lah di Korea Utara, di mana iaitu abang dia iaitu Kim Jong Nam terbunuh pada tahun 13 Februari 2017. Di mana Kim Jong Nam ni merupakan abang diri kepada Kim Jong Un, iaitu pemimpin tertinggi lah di Korea Utara. Dia walaupun begitu, hubungan di antara Kim Jong Nam dengan Kim Jong Un ni, sebelum Kim Jong Nam datang ke Malaysia ni, mereka sudah tekan hubungan mereka berdua. Jadi walaupun bagaimanapun, kalau tekan di antara adik-beradik pun, ketegangan berlaku di antara adik-beradik pun, dia akan jadi bawah. Adik-beradik, salah seorang daripada adik-beradik itu kalau berada dalam susah, ya mesti akan tolong lah. Takkan kita nak duduk diam saja. Sebab tu bila berlaku pembunuhan, bila berlaku terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia ini, Kim Jong Nam berlaku terbunuhnya Kim Jong Nam ni, krisis di antara hubungan di antara Malaysia dengan Korea Utara ni tegang. Tetapi ada juga setengah-setengah pihak, segelintir orang netizen memperlekikan keselamatan yang ada di Malaysia ini. Kenapa kata lolah dan sebagainya. Jadi walaupun bagaimanapun, Malaysia dengan Korea Utara ni telah menjalin hubungan sejak dulu lagi, sejak 30 Jun 1973 lagi. Sudah lama dah. Tapi Korea Utara walaupun ketegangan pun, tapi Korea Utara tidak sewenang-wenang untuk menyerang kita. Nak menyerang mereka, walaupun ada nuklear sekalipun, mereka guna nuklear tu untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang negara lain. Kita orang apa? Malaysia ni pun ada banyak hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropah lain. Kita ni jadi bukan sewenang-wenang lah. Kita walaupun ketegangan ni tidak boleh diteruskan dijangka lama lah. Itu saja. Hamba pun nak baca lebih-lebih, nak urai lebih-lebihnya, kena beli sendiri. Hamba sekadar untuk urai yang pendek saja. Nak lebih lagi, korang kena beli sendiri di buku ni, di buku ni, di buku ni. Itu saja. Assalamualaikum, Papa Roger.